Keanu Charles Redis, dilahirkan pada 2 September 1964 di Beirut, Lubnan, ialah seorang pelakon dan penerbit yang dikenali dan digemari di peringkat global. Dikenali kerana sikapnya yang tenang, kehadiran yang tersendiri, dan kepelbagaian yang luar biasa merentasi genre. Redis telah membintangi pelbagai filem, daripada franchise aksi blockbuster dan epic science fiction kepada komedi romantis dan drama bebas. Beliau telah membentuk imej awam yang unik, disanjung oleh peminat kerana kerendahan hatinya yang tulen dan pandangan hidup yang sering filosofis. Redis memulakan kejaya lakonannya pada pertengahan 1980-an, mendapat pengiktirafan awal untuk peranannya dalam filem-filem berorientasikan remaja. Bill Outed as Excellent Adventure, 1989, dan sekuelnya, sebagai Ted Theodore Logan yang menawan dan agak kurang cerdik, mengukuhkan masa komedinya. Point Break, 1991, peranan aksi utamanya sebagai ejen FBI. My Own Private Idaho, 1991, mempamerkan julat dramatiknya dalam filem bebas ini. Kejayaannya benar-benar melonjak pada tahun 1990-an dan seterusnya dengan peranan ikonik yang mengukuhkan status superstar beliau. Speed, 1994, sebuah filem thriller aksi berintensiti tinggi yang menjadikannya pelakon utama. De Devil as Advocate, 1997, persembahan yang menarik berhadapan dengan Al Pacino. Franchise The Matrix, bermula 1999, peranan definitifnya sebagai Neo, yang satu yang diramalkan, yang menjadi fenomena budaya dan mentakrifkan semula genre science fiction. Filem-filem ini mempamerkan gabungan unik kehebatan seni mempertahankan diri dan introspeksi yang mendalam. Selepas trilogi Matrix yang pertama, Redis terus meneroka pelbagai peranan, mengekalkan pangkalan peminat yang setia. Something as Gotta Gives, 2003, perubahan yang menawan dalam komedi romantis ini. Constantine, 2005, sebagai pemburu syaitan Eponymous. Ace Combat Darkly, 2006, sebuah filem sci-fi animasi yang unik. Franchise John Wick, bermula 2014, siri yang sangat berjaya ini mengubahnya menjadi pembunuh upahan yang mahir. Seterusnya mempamerkan dedikasinya terhadap koreografi aksi dan memberikannya kejayaan kritikal dan komersial baharu. Selain kejaya filemnya, Redis juga dikenali kerana usaha filantropinya, minatnya terhadap motosikal, menubuhkan bersama Arch Motorcycle Company, dan penglibatannya dalam pelbagai projek buku komik. Legasi Keanu Redis yang berterusan ditentukan oleh watak-wataknya yang tidak dapat dilupakan, impak mendalamnya terhadap budaya popular, dan reputasinya sebagai salah seorang bintang Hollywood yang paling tulus dikagumi dan misteri.